baru habis kelas ke atau Kelas tadi. kelas tadi. Jadi cikgu akan kenalkan diri cikgu. Nama cikgu adalah Cikgu Ahmed, ataupun boleh dipanggil Cikgu Daniel pun boleh, sebab nama penuh cikgu adalah Muhammad Muhammad Ali. Jadi Akil, saya bagi Akil selesa kan? Betul. Okey. Jadi kalau boleh cikgu nak tahu yang Akil ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 3 dah. 5 orang. Dan cikgu boleh beritahu yang Akil masih ada ibu bapa ataupun sudah Ada lagi ada. Jadi dulu Akil belajar kat mana? Dulu belajar kat SMJ Clearwater Cina. Sekolah sini. Jadi Akil biasa betul-betul dalam bahasa Cina boleh. Dan Akil memang selesa dengan sekolah. Dan Akil suka rela dalam sekolah, tak adalah yang paksa ke. Suka rela. Faham? Jadi cikgu akan hanya berdasarkan apa yang Akil isi kat sini. Jadi kat sini Akil ada tulis 3 perbuatan. Jadi yang pertama Akil kata yang Akil boleh diam bila perlu. Jadi macam time Akil marah, Akil boleh diam, ataupun tidak macam marah direct ke seorang kan. Yang kedua Akil cakap yang Akil bercakap bila perlu. Jadinya macam bila cerita-ceritanya Akil boleh jawab lah. Dan dah tak apa masa tengah presentation kan, boleh bercakap lah. Kira-kira benda-benda yang tak penting Akil kurang guna. Yang ketiga Akil cakap yang Akil boleh komunikasi dalam Mandarin. Sebabkan Akil dulu pun belajar di sekolah sini, jadi Akil boleh tutur lah. Jadi lepas itu cikgu nak tahu yang dulu yang mak ayah Akil kerja apa? Ayah kerja sebagai pegawai DK. Lepas tu ibu kerja sebagai pegawai Ahmad. Jadi dulu bekerja lah. Jadi Akil datang ke sini atas sebab sukarela ataupun ada orang beritahu ke? Orang tu dia suggest, so saya pergi datang. Jadi Akil dah faham lah nama sesi kaunseling macam mana. Akil pernah menghadiri sesi kaunseling sebelum? Kat mana? Dulu masa form 4 tu pernah sekejap dekat sekolah asrama sekejap. Semua tu macam nak rasa macam nak tukar sekolah balik, pergi sekolah lama balik. So dia berbahasa dulu lah, dia buat perbandingan. Jadi Akil pilih sekolah lama balik lah. Jadi ni macam Akil rasa macam tak selesa di sekolah asrama. Sebab macam saya kencing baru dan tempat baru kan, ada shock lah itu. Kira umpama macam kita banyak satu dulu lah macam tu. Okey, faham. Jadi kita akan mulakan sesi yang boleh. Jadi sebelum kita mulakan sesi, saya nak beritahu tentang peranan saya sebagai kawan sekolah Akil dan juga peranan Akil sebagai saya punya klien. Jadi peranan saya adalah untuk selesaikan masalah Akil ataupun selesaikan konflik dalaman perluaran Akil, dan juga untuk bagi macam satu
satu paksaan untuk Akil terima ataupun Akil buat, tapi nanti ada satu panduan untuk Akil selesaikan masalah tu. Jadi kalau Akil pun tak terima, jadi saya tak ada kata apa lah. Jadi peran Akil pula, Akil just cerita je apa yang Akil lalui, apa yang sebabkan Akil dapat masalah tu, dan juga jujur je apa yang Akil nak cerita tadi. And sesi ni akan berlangsung dalam masa 30 minit ke 25 minit macam tu lah, insyaAllah. Dan juga dalam ni cikgu akan simpan rahsia Akil, apa yang dicakap cikgu tak ada keluar, dan juga apa yang Akil cerita kat cikgu, cikgu tak akan beritahu siapa-siapa. Tapi kalau ada Akil terdengar macam orang tahu benda tu, Akil tak boleh salahkan cikgu. Mungkin ada orang lain yang tahu dan ceritakan semua orang. Okey, kalau boleh cikgu nak tahu apa masalah Akil ataupun sebab apa Akil langsung. Jujurnya sebab ada penat lah masuk IPG. Okey, Akil rasa penat pas masuk IPG. Sebelumnya ada rasa penat masa kat sekolah? Dulu tak ada sangat lah. Tak ada sangat lepas masuk IPG je lah aku rasa benda tu. Jadi dulu kat sekolah pun okey je lah. Mungkin adakah faktor Akil rasa penat tu sebabkan first time sambung belajar? Ni first time ataupun sebelum ni ada belajar part-time? Ini first time. First time sambung belajar ke macam orang panggil tingkat U lah. Jadinya faktor tu mungkin ke ataupun ada faktor lain Akil rasa penat? Itu je lah tu. Dia dalam penat tu dia ada banyak cabang lah, macam penat mental dia, fizikal. So dia mental sebabkan kena hadap orang ramai, kena always jumpa orang. Dan fizikal pula sebab kena banyak berjalan lah kan. Okey, faham. Jadinya Akil pun ada dari segi fizikal dan juga mental. Mental tu sebabkan Akil kena jumpa orang-orang, bercakap orang tu, dan berjalan tu sebabkan kelas dia jauh, dan juga habis petang tu. Biasanya kelas habis pukul berapa? Biasanya kat sini dia 4.30 lah. 4.30. Hari-hari ataupun ada hari yang balik awal pun? Ada yang balik awal kan. Balik awal. Jadi dalam seminggu tu berapa kali balik awal? Awal tu mungkin seminggu tu mungkin sekali dua kali lah. Sekali dua kali, yang selebihnya balik lambat lah. Ikut lecture. Jadi sebabkan itu Akil rasa penat. Jadi dulu cikgu nak tahu yang Akil dulu pernah dibandingkan tak sebelum ni? Sebelum ni tak ada, tapi sekarang ada lah. Sekarang ada. Dibandingkan oleh siapa? Macam lecturer nak bandingkan dengan ada classmate tu. Oh, sebab kan dibandingkan macam mana dari segi apa? Mungkin cara prestasi dalam kelas tu. Oh, kira macam rajin tak rajin macam tu. Betul. Okey. Kira lecturer tu bandingkan, dan Akil rasa apa lepas lecturer bandingkan? Rasa tak shock lah. Oh, mungkin sebabkan tu Akil rasa mental Akil terganggu ataupun tak? Mungkin mungkin tu faktor juga. Okey. Faham. Sebabkan lecturer banding pun satu faktor, and kena cakap dengan ramai orang pun faktor juga.
Okey, faham. Jadi mak ayah akil okey ni kan nak akil belajar sendiri. Dan cikgu nak apa? Mereka yang galak kan. Oh, mereka kan. Jadi bukan akil rasa terpaksa masuk sini. Tak ada jugalah, macam dia keluar idea tu dan dorongan tu saya ikut lah. Sebab apa nak honestly tu rasa macam best choice lah. Yang aku rasa benda tu pilihan terbaik untuk diri akil dan masa depan dia betul. Jadi tak ada rasa terpaksa, rasa terbeban, tak ada lagi. Jadi tadi kan akil cerita yang satu lecture ni ada ramai lecture yang banding kaki ataupun satu. Sekarang ni satu je lah. Okey, faham. Jadi kita rahsiakanlah lecture kan. Jadi tadi aku cerita yang satu lecture ni bandingkan akil dengan satu classmate. Classmate tu dia rajin lah, ataupun pada pandangan akil dia tu sama je dengan akil, tapi lecturer tu tak nampak, ataupun dia kat belakang lain, depan lain. dia bukan sebab rajin lah, dia sebab dia lebih pandai bagi apa ni, Dia pandai tarik perhatian ke macam tu lah. Jadi sebabkan pelajar tu akil rasa dengan boleh bersama betul. Okey, faham. Jadi kalau boleh cikgu nak tahu lagi satu, adakah macam masalah banding tu akil rasa macam benda tu rasa beban dalam diri akil? Rasa beban ada. Rasa ada beban maksudnya macam rasa terbeban tu macam nak putus asa, ataupun rasa terbeban tu rasa nak cabar macam tu. Kalau ikutkan rasa macam nak cabar orang tu lah, macam nak lebih better kan. Lebih better dalam benda-benda tu. Tapi akil tak tahu lah cara dia macam mana. Tak tahulah. Jadi sebelumnya Eric tadi lah dalam saya untuk cabar kawan. Belum lagi. Belum ada terfikir lagi, tapi ada rasa lah nak cabar dia tu. Okay, faham. Jadi cikgu boleh bagi macam satu, orang panggil macam plan lah untuk akil selesaikan. Mungkin akil boleh macam kan akil kata dia pandai tarik perhatian tu, tapi sebelum tu dia kena tahu kekuatan akil. Macam ada satu benda yang akil boleh tunjukkan. Apa benda? Akil rasa dia boleh senang untuk teamwork lah dengan ada classmate. Oh, jadinya akil boleh teamwork, maksudnya boleh berkomunikasi dengan orang lain. Dan kalau dapat kerja, saya akan habiskan kerja tu akan buat. Jadi akil bukan jenis orang yang dapat kerja tak buat kerja terus, dia orang lain yang buat, dan hari macam menghadap present akil pun tak buat apa-apa, bukan macam tu lah. Kira akil buat lah. Jadi akil ada itu kekuatan. Akil adalah seorang yang rajin, betul, rajin kan. Jadi sebabkan akil ada kekuatan iaitu rajin, jadi rajin tu sebenarnya dia boleh tunjukkan diri akil. Macam contoh kan, dalam satu contoh dalam kelas akil, macam contoh macam yang pelajar yang cikgu bandingkan dengan akil tu, dia tak buat benda tu, akil cuba buat benda tu dulu sebelum budak tu buat. Faham? Jadi akil boleh cuba benda tu,
mungkin lecturer tu akan pandang dari perspektif lain. Jangan semua boleh pandang faham. Tapi itu jadi saja, bukan satu pasal untuk aku buat dan aku berlawan dengan dia. Jadi kat bilik aku ada belajar juga. Ada. Dan berapa lama aku belajar? Biasanya kalau habis kelas tu malam baru belajar. Oh, malam baru belajar. Dan dalam macam cikgu nak bagi satu tempoh, tapi macam berapa jam aku belajar sekolah. Bukan dalam kuliah, tapi katakan dalam setengah dalam setengah. Dan aku ada rasa penat tak bila bermaksud? penat tu datang ada penat. Ada rasa penat. Dan lepas penat tu aku buat apa? Selalu dia main game lah. Main game. Kiranya aku dah tahu cara dia buat diri sendiri gitu. Dia lepas aku main game, aku rasa penat tu hilang ataupun masih ada lagi dalam game? Hilang, lebih kurang. Kurang tapi tak hilang sebenarnya. Jadi mungkin aku rasa macam dia tu main game dia bukanlah reward yang akan hilangkan sebenarnya. Aku pernah terfikir tak satu reward yang boleh hilangkan semua penat. Tak pernah terfikir. Aku tak ada rasa nak buat benda tu, tapi ada rasa macam benda ni tak perlu pun buat. Tapi dalam diri aku rasa kalau buat benda ni penat benda. Ada rasa ada benda tak ada. Just main game je. Kalau tidur pun tak hilang lagi penat. Kalau tidur hilang lah. Tidur penat hilang lah. Jadi sebabkan jadi aku kata kalau belajar pun hilang juga. Jangan sengaja belajar. Jadi cikgu rasa macam aku boleh just belajar sejam setengah. So aku nak main game kan. Itu just tidur dalam sejam macam tu, itu sambung balik. Faham? Jadi petang buat macam tu, malam tu belajar sekejap, main game tu tidur. Just cikgu bagi suggestion kat kita. Dan kita rasa macam mana? Setuju tak dengan dia? Rasa macam okey lah idea tu. Dah tu okey lah. Dan sebelumnya kita ada buat tak benda? Tak ada. Tak ada lagi lah. Biasanya main game tu akan main biasanya game tu akan main masa weekend je lah. Oh, jadi dia time macam weekday macam time kuliah semua tak main lah. Yang malam tu just belajar tu. Kalau dia fokus belajar je lah. Jadi akhir sebabkan benda tu aku rasa penat mental dia. Sebab apa? Sebab kita manusia ni dia normalnya bila kita buat sesuatu yang penat, kita kena ada reward untuk diri kita. Macam orang bekerja pun, kalau dia pun tak ada gaji, dia bakal rasa penat je lah. Rasa tak nak buat lah benda tu. Tapi bila ada gaji, dia bakal usaha untuk laksanakan benda tu. Jadi lepas ni aku boleh try belajar, main game, tidur, belajar game tu. Tapi at least ada lah kita dapat ilmu satu, hilangkan penat satu, dapat reward kita balance lah. Balance. Tapi kalau kita total main game ataupun total tidur, memang tak dapat apa. Kita tahu kan sebab dia macam mana. Jadi kita buat benda macam tu kan. Okey, tadi kita ada cerita pasal kita penat belajar dengan dibandingkan orang lain. Dan cikgu ada beritahu yang satu, akhir ada kekuatan itu rajin, dan juga akhir boleh bekerja dalam perkuliahan. Jadi
satu adalah penat fizikal tak ada. Penat fizikal sebab kena berjalan ke dewan kuliah, betul balik ke bilik. Jadi benda tu dia berlalu tak sampai sekarang. Dan IPG ni dia tak benarkan budak ataupun unit C tak boleh buat motor lagi. Di sana bila ibu begitu masa first degree masih baru boleh faham. Jadi benda tu akan larut dalam. Jadi cikgu punya pandangan lah, macam masalah tu akhirnya selamat tak dia? Kerana everyday tak ada lah. Macam mungkin lah seminggu kali tu lah. Dulu kat sekolah pun tak ada sukan tu Tak ada lah. sekolah PJ lah. masih PJ lah. Kayaknya akhir dia kurang segi fitness lah badan. Jadi sebab itu mungkin akhir rasa penat. Jadi akhir boleh lah kelab yang senang ke just kita orang panggil aktifkan badan kita supaya kita kan nak hadap benda tu hari-hari, tapi sebelum ni tak pernah hadap benda tu kan. Dia kat sekolah pun tak ada berjalan jauh pergi ke sana ke sini kan. Jadi akhir boleh syukur lah aktifkan badan akhir. Kira macam di Facebook tentang suggestion cikgu untuk akhir untuk hilangkan rasa penat dari segi fizikal. Dan bila macam manusia ni bila kita selalu buat benda tu, dia akan biasa dan dia akan tak rasa apa-apa lepas tu. Jadi cikgu rasa macam akhir dah dapat lah, dan dapat satu strategi untuk akhir selesaikan, betul tak? Jadi kalau boleh cikgu nak tahu apa yang akhir dapat daripada sesi ni. Kita dapat yang kalau kita pandai buat plan tu, dia akan balance dan tenang nak overall lah. Itu yang tadi tu macam ada belajar, ada game dia, ada rehat, so dia balance semua dapat. Dapat game, kita akan rasa tenang dan ilmu dapat profile tu kan, rehat pun dapat. Itu je yang kita dapat yang daripada segi fizikal. Fizikal tu nampak bahawa kita kena buatkan diri supaya boleh hadap benda tu long term. Boleh faham. Okey, yang masalah akhir di kelas iaitu daripada segi perbandingan tu, akhir rasa masalah tu akan berlanjutan bila guna pelan tadi tu ataupun akan selesai dah lepas? InsyaAllah selesai. InsyaAllah. Okey, faham. Jadi cikgu rasa macam itu sahaja sebab akhir pun dah dapat plan untuk selesaikan masalah, betul tak? Dan cikgu pun rasa macam akhir dah bersedia untuk hadap dunia IT sendiri, dan akhir boleh selesaikan masalah itu sendiri, tak apa sendiri. Boleh, insyaAllah. Tapi kalau akhir rasa macam pastinya masalah tu terjadi lagi, akhir boleh jumpa cikgu lagi dan ceritakan apa masalah baharu akhir untuk hadap zaman di universiti. Cikgu rasa sampai situ di sesi kita hari ini, dan cikgu akan recap balik masalah akhir, masalah daripada segi fizikal iaitu akhir penat berjalan ke kelas dan balik kelas kan. Betul. Masalah kedua, akhir rasa
korban ataupun terganggu daripada segi mental disebabkan satu lecturer tu dia banding akhir betul. Dan yang ketiga, akhir penat sebab ni first time akhir masuk ke alam itu dan tak pernah terima banyak kerja tu. Jadi masalah-masalah tu akhir dah boleh selesaikan sendiri ataupun akhir belum boleh insyaAllah. Jadi sampai situ sesi kita hari ini. Dan nanti jangan risau yang apa yang nanti cerita ni saya tak akan beritahu mana-mana pihak atau mana-mana kawan-kawan kita lecturer yang bandingkan kita ke. Tapi kalau lecturer tu buat lagi kita bisa mungkin nasihatkan dia atau insyaAllah. Jadi sampai situ sesi kita hari ini. Di akhir macam mana? Rasa dah relief lah dah. Dan itu saya untuk hari ini. Terima kasih.